Pernahkah anda berasa janggal apabila terserempak dengan seseorang dalam hidup anda? Situasi apakah yang paling ingin anda elakkan? Apabila anda secara tidak sengaja bertemu dengan kekasih lama di pusat beli belah, atau apabila penemu duga anda adalah bos yang anda tidak sangka? Malah, bagaimana jika pintu bilik kuliah terbuka dan orang yang anda pandang rendah selama ini masuk sebagai profesor anda? Kemungkinan besar, kebanyakan orang akan mahu melarikan diri dari tempat itu. Anda juga pasti akan bimbang tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Begitulah, pertemuan yang tidak dijangka membuat kita bingung dan sukar untuk bernafas. Pepatah musuh bertemu di titi sehelai, bukan sekadar cakap-cakap kosong. Watak utama dalam cerita hari ini juga mengalami pertemuan yang mengejutkan. Seorang wanita yang berjaya masuk ke universiti berprestij yang sangat diimpikan oleh arwah ayahnya. Namun, dia terkejut melihat profesor yang ditemuinya di dalam bilik kuliah pertama. Mendengar kata-kata profesor itu bahawa ada muka yang dikenalinya, bukan sahaja watak utama, tetapi seorang lagi wanita turut pucat lesi. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mari kita dengar bersama-sama sekarang. Hello. Saya Rachel, tinggal di San Francisco, California. Saya kini berumur 19 tahun dan satu fakta yang sangat saya banggakan ialah saya telah berusaha gigih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kesusasteran Inggeris di sebuah universiti berprestij. Arwah ayah pasti akan sangat gembira. Saya telah tinggal berdua sahaja dengan ibu, tetapi baru-baru ini, satu perubahan baru yang tidak masuk akal telah melanda keluarga kami. Saya akan ceritakan kisah itu kepada anda. Pada hari jadi saya yang ke-12, saya adalah kanak-kanak yang paling bahagia di dunia. Sejak pagi, ibu telah membuat pengkek kegemaran saya dan ayah pula menghulurkan sebuah kotak hadiah yang telah disediakannya secara rahsia. Di dalam kotak itu, terdapat seutas rantai leher perak berbentuk bintang yang telah saya inginkan selama berbulan-bulan. Saya tidak dapat melupakan pandangan mata ayah ketika dia melihat saya berlari-lari sambil memegang rantai itu. Kemuncak hari itu ialah lawatan kami ke Taman Tema. Acara keluar istimewa seperti ini jarang berlaku dalam keluarga kami. Hari ini hari jadi puteri kita, jadi apa sahaja yang dia mahu, kita tunaikan. Dengan kata-kata ayah itu, hati saya yang masih muda percaya bahawa kebahagiaan ini akan kekal selamanya. Di dalam kereta, kami menyanyi bersama-sama dan berseronok. Ibu, dari tempat duduk penumpang hadapan, sesekali memandang saya dan tersenyum, manakala ayah, dari tempat duduk pemandu, kadang-kadang melihat saya melalui cermin pandang belakang dan tersenyum. Saya tidak pernah menyangka saat bahagia itu akan menjadi kenangan terakhir yang lengkap dalam hidup saya. Tiba-tiba, kedengaran jeritan ibu. Apabila saya sedar, semuanya sudah berakhir. Sebuah truk besar datang meluru dari arah bertentangan selepas melintasi garisan tengah jalan. Melihat itu, ayah secara nalurinya memusingkan stering ke kanan untuk melindungi saya dan ibu yang duduk di sebelah kiri. Akibatnya, truk itu merempuh terus bahagian tempat duduk pemandu. Apabila saya sedar di hospital, lengan saya berbalut simen dan terdapat beberapa luka kecil di muka saya. Senyuman yang terukir di wajah ibu apabila saya sedar adalah campuran emosi yang kompleks antara kesedihan dan kelegaan, di mana ayah, atas soalan saya, ibu hanya menangis tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu, saya sudah tahu. Pada hari jadi saya yang ke-12, saya kehilangan ayah saya buat selama-lamanya. Ayah meninggal dunia di tempat kejadian sambil melindungi kami. Fakta bahawa ayah tidak lagi berada di dunia ini lebih menyakitkan daripada sebarang kecederaan fizikal. Ibu berjaga di kerusi di bilik hospital saya selama beberapa hari. Majlis pengebumian terasa seperti mimpi yang kabur. Orang ramai berpakaian hitam, ucapan takziah dan tangisan yang tidak berkesudahan. Saya hanya berdiri termangu-mangu. Di hadapan gambar ayah, tiada apa yang dapat saya lakukan. Dan di leher saya, tiada lagi rantai bintang pemberian ayah. Sejak hari itu, saya tidak pernah memakai sebarang rantai lain. Selepas pulang ke rumah, rutin harian kami berubah sepenuhnya. Kekosongan yang ditinggalkan oleh ayah terlalu besar. Tempat duduk ayah di meja makan yang sentiasa membuat kami ketawa dengan cerita-cerita lucunya, kini kosong dan dingin.
Ibu cuba berlagak kuat, tetapi setiap malam saya dapat mendengar bunyi tangisannya. Saya juga menangis, namun seiring berjalannya waktu, kesedihan saya bertukar menjadi kemarahan. Pemandu trak yang menjadi penyebabnya didapati melintasi garisan tengah jalan kerana memandu dalam keadaan mengantuk. Dia ditangkap dan kami bersedia untuk perbicaraan, tetapi pada suatu hari, ibu memberitahu saya satu keputusan yang mengejutkan. Dia telah bersetuju untuk menyelesaikan kes jenayah dengan pesalah itu. Dia juga ada 3 orang anak perempuan. Kalau ketua keluarga masuk penjara, bagaimana anak-anak itu akan hidup? Mendengar kata-kata ibu, saya meletup. Memaafkan orang yang membunuh ayah saya langsung tidak dapat memahaminya. Ia adalah keputusan yang melampaui apa yang boleh saya fahami pada usia 13 tahun. Malam itu, buat pertama kalinya, saya menjerit pada ibu. Ayah sudah meninggal, bagaimana ibu boleh maafkan orang seperti itu? Ibu sebenarnya tak sayangkan ayah. Ia adalah kata-kata yang saya luahkan tanpa dapat mengawal emosi, tetapi saya menyesal, sebaik sahaja melihat wajah ibu berubah. Namun, kata-kata yang telah diluahkan tidak dapat ditarik kembali. Ibu keluar dari bilik saya tanpa berkata apa-apa, dan saya menangis teresak-isak dengan muka tersembam di bantal. Keesokan harinya, ibu menyediakan sarapan seperti biasa. Dia berkelakuan seolah-olah tiada apa yang berlaku semalam. Namun, matanya memberitahu saya bahawa dia telah menangis sepanjang malam. Semasa kami makan sarapan dalam diam di meja makan, ibu membuka mulut. Ayah pasti akan melakukan perkara yang sama. Kerana ayah sentiasa berfikir secara mendalam dan seorang yang sangat penyayang. Mendengar kata-kata itu, gambaran terakhir ayah terlintas di fikiran saya. Imejnya yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi saya dan ibu. Apabila saya memikirkannya, saya mula sedikit memahami keputusan ibu. Sejak hari itu, saya tidak lagi menyebut tentang keputusan ibu. Sebaliknya, saya menenangkan diri dengan mengulangi dalam hati, ayah pasti akan berbuat begitu. Masa berlalu dan kami menjadi lebih bergantung antara satu sama lain. Ia adalah proses belajar untuk hidup tanpa ayah. Ibu bekerja 2 kali ganda lebih keras dan saya belajar lebih tekun di sekolah. Berkat usaha ibu, kami dapat hidup tanpa banyak masalah kewangan. Namun, hari jadi saya yang datang setiap tahun masih merupakan hari yang menyakitkan. Pada hari itu, saya tidak dapat tersenyum. Pada usia 14 tahun, ibu menyediakan sebiji kek kecil untuk hari jadi saya. Selepas meniup lilin, saya tidak dapat menahan tangisan. Ibu memeluk saya erat. Maafkan ibu kerana hari jadi kamu menjadi hari yang sedih, tapi hari kamu dilahirkan adalah hari yang paling bahagia bagi kita. Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya berasa sangat bersalah. Kalau saya tidak meminta untuk pergi ke taman tema, hari jadi saya tidak akan menjadi hari yang penuh duka. Kalau saya tidak diraikan seperti ini, adakah ayah masih akan berada di sisi saya? Saya tenggelam dalam fikiran itu. Walaupun ibu menyembunyikan kesedihannya dan meraikan saya masih berasa tidak selesa untuk diraikan pada hari jadi saya. Jadi, saya tidak memberitahu sesiapa pun tentang hari jadi saya dan saya tidak pernah menerima ucapan selamat hari jadi. Saya juga meminta ibu untuk tidak lagi menyambutnya. Semasa di sekolah menengah, saya menumpukan perhatian pada pelajaran. Belajar adalah satu-satunya cara untuk saya melupakan kesedihan. Hubungan saya dan ibu semakin erat seperti kawan. Kami menonton filem bersama, memasak bersama dan kadang-kadang berkongsi masalah antara satu sama lain. Ibu adalah kawan baik dan satu-satunya keluarga saya. Kami cukup bahagia walaupun hanya berdua. Saya menetapkan matlamat untuk diterima masuk ke universiti berprestij. Ini kerana ayah semasa hayatnya selalu berkata, anak perempuan kita pasti akan masuk universiti yang bagus. Saya belajar sehingga larut malam dan akhirnya berjaya diterima masuk ke universiti yang saya idamkan. Pada hari saya mendapat berita penerimaan itu, ibu menangis kegembiraan. Ayah pasti akan sangat berbangga. Mendengar kata-kata itu, saya juga berasa sebab.
Alangkah baiknya jika ayah dapat bersama-sama pada saat ini. Tetapi pada masa yang sama, saya berasa bangga kerana dapat merealisasikan impian ayah. Sebelum masuk ke universiti, saya merancang untuk melancong bersama ibu. Saya mahu memberikan hadiah kecil kepada ibu yang telah banyak berkorban. Semasa merancang perjalanan, saya perasan tingkah laku ibu agak pelik. Apabila ada panggilan telefon, dia akan menjauhkan diri untuk bercakap dan dia kelihatan lebih mengambil berat tentang solekannya berbanding biasa. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah sangkaan saya, tetapi lama-kelamaan ia menjadi semakin jelas, terutamanya kekerapannya keluar pada hujung minggu dengan alasan bertemu kawan semakin meningkat. Saya tahu ibu juga mempunyai kehidupan peribadinya, tetapi entah kenapa saya berasa cemas. Pada suatu petang, semasa menonton TV bersama ibu, saya tiba-tiba memberanikan diri untuk bertanya, "Ibu ada teman lelaki, kan?" Mendengar soalan saya, ibu kelihatan terkejut dan tidak lama kemudian wajahnya menjadi merah. Reaksinya sahaja sudah cukup untuk saya tahu. Ibu teragak-agak sebelum mengangguk. Pada saat itu, perasaan yang aneh menyelubungi saya. Di satu pihak, saya gembira kerana ibu telah menemui kebahagiaan baru selepas ayah, tetapi di pihak lain, fikiran bahawa seseorang akan menggantikan tempat ayah membuatkan hati saya berasa rumit. Bila ibu akan perkenalkannya? Apabila saya bertanya dengan tenang, mata ibu menunjukkan kelegaan. Mungkin dia bimbang saya akan menentangnya. Ibu berkata dengan berhati-hati, "Kamu betul-betul tak apa-apa? Ibu akan perkenalkannya bila ibu rasa kamu sudah bersedia." Saya tersenyum dan mengangguk. Tetapi di dalam hati, perasaan cemas masih bergelora. Kini, seseorang akan masuk ke dalam dunia kecil kami dan perasaan ingin tahu serta ketakutan tentang siapa orang itu wujud bersama. Malam itu, setelah sekian lama, saya bermimpi tentang ayah. Dalam mimpi itu, ayah hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pada hari ibu berjanji akan memperkenalkan teman lelakinya kepada saya berasa gelisah sejak pagi. Saya menukar pakaian sebanyak 3 kali, menghabiskan masa dengan perasaan gementar yang tidak menentu. Sambil merapikan rambut di hadapan cermin, saya tertanya-tanya mengapa saya bertindak sejauh ini. Saya fikir orang yang akan saya temui hanyalah teman lelaki ibu, tetapi entah kenapa saya mempunyai firasat bahawa hidup saya akan berubah dengan besar. Ibu juga bersiap dengan lebih teliti daripada biasa. Gaun yang dipakainya adalah pakaian kegemaran arwah ayah. Saya tahu hakikat itu, tetapi sengaja tidak menyebutnya. Melihat wajah ibu yang penuh keterujaan, tanpa sedar saya berharap pertemuan ini akan berjalan lancar. Tempat janji temu kami adalah sebuah restoran yang sunyi di pusat bandar. Sebaik sahaja kami tiba, mata ibu bersinar dan di sanalah buat pertama kalinya saya bertemu dengan kekasih ibu. Berbeza dengan sangkaan saya, dia adalah seorang lelaki Asia, khususnya dari Malaysia. Bertubuh tinggi dan berpenampilan kemas, lelaki itu menyambut kami dengan senyuman mesra. Pada saat itu, perasaan aneh melanda saya. Walaupun saya gemar menonton drama popular dan mendengar muzik dari Asia Tenggara, saya tidak pernah terfikir bahawa seorang lelaki dari benua itu akan masuk ke dalam kehidupan sebenar saya. "Hello, saya Farid. Selamat berkenalan." Melihatnya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggeris yang fasih, saya hanya mampu mengangguk terpinga-pinga. Ibu, untuk meredakan suasana yang sedikit janggal, segera menyambung. "Encik Farid ini seorang profesor universiti. Dia mengajar kesusasteraan." Mendengar itu, saya sedikit berminat, tetapi tidak lama kemudian perasaan janggal kembali menyelubungi. Sepanjang makan, saya hanya memberikan jawapan yang minimum, "Ya, tidak, tak apa." Saya meneruskan perbualan dengan jawapan-jawapan ringkas seperti itu. Encik Farid terus menunjukkan minat kepada saya dan mengajukan soalan, tetapi saya tetap membina tembok dan menjaga jarak. "Apa jurusan yang kamu rancang untuk ambil di universiti?" "Kesusasteraan." "Oh, begitu. Adakah kamu berminat dengan kesusasteraan Malaysia juga?" "Tidak.
Jurusan saya ialah kesusasteraan Inggeris. Perbualan kami berterusan dengan hambar. Ibu cuba menceriakan suasana di antara saya dan Encik Farid, tetapi tembok di hati saya tidak mudah runtuh. Selepas selesai makan, Encik Farid memberikan saya sebuah buku kecil. Ini hadiah sempena kamu masuk universiti. Ibu kamu beritahu saya kamu belajar kesusasteraan Inggeris. Saya rasa ini mungkin akan membantu. Buku yang saya terima adalah buku kritikan kesusasteraan Inggeris yang sudah tidak dicetak dan sukar didapati. Seketika, hati saya goyah, tetapi saya segera menenangkan emosi dan hanya mengucapkan terima kasih secara formal. Selepas makan, saya berjalan keluar dengan pantas dan secara kebetulan terserempak dengan Jessica, kawan baik saya sejak sekolah menengah. Semasa kami sedang bertegur sapa dengan gembira, saya ternampak ibu dan Encik Farid keluar dari restoran. Saya cuba untuk segera menamatkan perbualan dengan Jessica dan menyuruhnya pergi, tetapi saya perasan riak wajah Jessica berubah sedikit apabila melihat ibu saya. "Teman lelaki ibu kamu orang Asia?" Nada suaranya yang halus membuat saya tidak selesa, tetapi saya hanya mengangguk. Dan sejak saat itu, sikap Jessica berubah. Dia menyapa ibu dan Encik Farid, memberikan pujian yang berlebihan dengan mengatakan, "Bahasa Inggeris anda bagus sekali," dan kemudian mula mengejek secara halus dengan berkata, "Senang ke cari jalan di sini," seolah-olah Encik Farid tidak layak berada di situ. Kerana tidak selesa, saya cuba mencubit lengan Jessica untuk menghentikannya, tetapi dia tidak berhenti. Akhirnya, dia melampaui batas dengan kata-katanya, "Sekarang ini susah nak cari kerja, sepatutnya Amerika Syarikat pun kena fikirkan hal itu juga, kan?" Mendengar itu, wajah ibu menjadi tegang. Ibu berkata dengan suara yang perlahan tetapi tegas, "Jessica, lelaki ini akan menjadi suami saya tidak lama lagi. Saya harap kamu tidak berkata begitu." Jessica, dengan muka merah padam, beredar sambil menyindir, langsung tak sepadan. Saya yang tinggal di situ berasa sangat malu. Ibu memandang saya dengan tenang dan berkata, "Lebih baik kamu jauhkan diri dari kawan seperti itu." Seketika, saya mahu membantah kata-kata ibu, tetapi pandangan tenang Encik Farid menarik perhatian saya. Dia tersenyum seolah-olah tidak mengapa, tetapi saya dapat merasakan kesan luka di matanya. Malam itu, saya mula terfikir betapa salahnya tindakan Jessica. Namun, saya tidak tahu mengapa saya begitu sensitif pada masa itu, tetapi saya dengan geram meletakkan buku hadiah yang ada di tangan saya jauh ke dalam rak buku. Dan keesokan harinya, Jessica menghubungi saya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku dan mengajak saya bertemu. Di kafe, dia masih lagi mengeluarkan kata-kata diskriminasi terhadap Encik Farid. "Teman lelaki ibu kamu tu bukan ketipikal lelaki Asia? Lain betul dengan dalam drama." Mendengar itu, sesuatu dalam diri saya membuak-buak. Emosi yang telah lama saya pendam akhirnya meletus. "Sejak aku kenal kau di sekolah lagi aku dah perasan. Kau selalu pandang rendah pada kawan-kawan dari Asia. Itu sangat menjengkelkan. Nanti kau akan terima padanya." Suara saya bergetar dan orang di dalam kafe mula memandang kami. Jessica kelihatan terkejut, tetapi tidak lama kemudian dia menjadi marah. "Apa? Kau nak biarkan ibu kau bersama Pak Cik tu? Dia kan orang Asia." Menilai bahawa perbualan tidak lagi mungkin, saya bangun dari tempat duduk. Hubungan saya dengan Jessica berakhir begitu sahaja. Walaupun sedih kerana hubungan persahabatan kami berakhir, saya juga berasa lega kerana dapat melihat sifat sebenarnya. Selepas kejadian itu, saya mula menjauhkan diri dari ibu dan Encik Farid juga. Secara luaran, saya mengatakan ia adalah kerana persiapan masuk universiti dan rancangan untuk hidup berdikari, tetapi sebenarnya saya memerlukan masa untuk menenangkan emosi yang bercelaru. Saya secara halus memberitahu ibu untuk menikmati temu janjinya. Namun, di satu sudut hati saya, wujud bersama penolakan terhadap seseorang yang mengisi kekosongan ayah dan perasaan halus yang saya rasakan terhadap fakta bahawa orang itu adalah orang Asia. Saya mengeluarkan buku kritikan kesusasteraan Inggeris hadiah daripada Encik Farid yang tersimpan jauh di dalam laci meja. Di bahagian dalam kulit buku itu, terdapat mesejnya, "Tahniah atas permulaan yang baru. Semoga perjalanan anda di masa hadapan akan bersinar."
Membaca tulisan itu, saya dilanda emosi yang kompleks. Di satu pihak, saya berterima kasih atas kebaikannya dan di pihak lain, saya berasa malu dengan sikap dingin yang saya tunjukkan kepadanya. Mungkin saya tidak jauh berbeza dengan Jessica, timbul persoalan di benak saya. Walaupun begitu, saya masih menjaga jarak. Dengan alasan persiapan untuk hidup berdikari, saya pulang lewat ke rumah atau menghabiskan masa di perpustakaan pada hujung minggu. Kadang-kadang ibu mencadangkan agar kami makan malam bersama Encik Farid, tetapi saya menolaknya dengan alasan belajar. Begitulah, saya menghabiskan masa bersendirian, merasakan harapan dan kebimbangan pada masa yang sama mengenai kehidupan universiti yang akan datang, tetapi di satu sudut hati, saya tahu saya tidak boleh mengelakkan situasi ini selamanya. Tidak lama lagi, saya perlu berhadapan dengan mereka semula dan pada masa itu, saya perlu berhadapan dengan sikap yang lebih matang. Sambil berfikir begitu, saya perlahan-lahan membuat persiapan mental. Hari orientasi universiti akhirnya tiba. Sejak pagi, saya mengambil masa yang lama untuk memilih pakaian. Kata-kata ibu bahawa tanggapan pertama adalah penting terngiang-ngiang di telinga saya. Akhirnya, saya memilih blaus yang kemas tetapi bergaya dan seluar denim. Sambil merapikan rambut buat kali terakhir di hadapan cermin, hati saya berdebar-debar memikirkan lembaran baru dalam hidup saya akan bermula. Hari ini hari pertama, jadi jangan gementar dan cuba dapatkan kawan baru. Ibu menepuk belakang saya untuk memberi semangat sebelum saya bertolak. Encik Farid sudah pergi bekerja dan tiada di rumah. Di satu pihak, saya berasa lega kerana tidak terserempak dengannya. Walaupun kami sudah tinggal bersama sejak beberapa waktu lalu, saya masih belum terbiasa sepenuhnya dengan kehadirannya. Apabila tiba di kampus, suasana meriah dengan gelak tawa dan perbualan yang datang dari segenap arah. Para pelajar baru kelihatan teruja. Semasa saya berjalan mencari bilik kuliah tempat orientasi akan diadakan, perasaan teruja dan gementar melanda saya serentak. Saya melangkah sambil membayangkan kehidupan universiti yang akan bermula, orang-orang yang akan saya temui dan pengalaman yang akan saya lalui. Apabila tiba di pintu masuk bilik kuliah dan menjenguk ke dalam, saya melihat pemandangan yang tidak dapat dipercayai. Jessica, kawan yang baru sahaja saya putuskan hubungan, sedang duduk di kerusi hadapan. Selepas teragak-agak seketika, saya mencari tempat duduk yang sejauh mungkin darinya. Nasib baik, Jessica nampaknya tidak perasan saya. Semasa bertegur sapa dengan pelajar di sekeliling, tiba-tiba perbualan pelajar perempuan di sebelah saya menarik perhatian. Profesor Farid akan mengajar subjek teras jabatan ini. Alangkah baiknya jika dia menjadi profesor kita. Dengar kata dia seorang yang hebat. Betul. Dengar kata reputasinya di kalangan pelajar sangat bagus. Kuliahnya menarik dan maklum, balasnya juga teliti. Profesor Farid, nama keluarga yang biasa, jadi mungkin hanya kebetulan, tetapi saya mendapat firasat aneh. Pada masa itu, pintu bilik kuliah terbuka dan seorang lelaki masuk. Seketika, jantung saya seakan berhenti berdegup. Ia adalah Encik Farid, teman lelaki ibu saya. Orang yang akan menjadi ayah tiri saya adalah profesor jurusan saya. Kerana terlalu terkejut, muka saya menjadi panas dan tangan saya berpeluh. Profesor Farid naik ke pentas dan mula memperkenalkan dirinya. Pandangannya melilau ke seluruh bilik darjah dan berhenti pada saya. Dia terhenti seketika, tetapi kemudian tersenyum seperti biasa. Selamat pagi semua. Saya Profesor Farid yang akan membimbing pengajian anda mulai semester ini. Saya mengajar kritikan kesusasteraan Inggeris dan teori sastera moden. Oh, dan nampaknya ada beberapa muka yang saya kenali. Mohon kerjasama semua. Apabila dia menyebut ayat terakhir, pandangannya sekejap beralih ke arah yang bertentangan dengan tempat duduk saya. Dia merujuk kepada Jessica apabila berkata muka yang dikenali. Hanya saya yang tahu tentang kejadian di antara mereka berdua, jadi tiada siapa yang tahu maksudnya, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Saya dapat melihat wajah Jessica menjadi pucat lesi. Dia juga nampaknya teringat bahawa Profesor Farid adalah teman lelaki ibu saya. Fikirannya pasti bercelaru tentang apa yang akan berlaku akibat tindakannya.
Sepanjang orientasi, saya hampir tidak mendengar apa-apa. Fikiran saya kelam kabut. Bagaimana boleh kebetulan seperti ini? Atau adakah ini takdir yang mempermainkan saya? Teman lelaki ibu saya adalah profesor saya dan lebih-lebih lagi, profesor subjek teras yang akan paling kerap saya temui selama 4 tahun akan datang. Masa terasa berlalu dengan sangat perlahan. Akhirnya, orientasi tamat dan para pelajar mula bangun dari tempat duduk mereka satu persatu. Beberapa orang pelajar berkumpul di sekeliling Jessica dan bertanya, "Bagaimana kamu kenal Profesor?" Tetapi dia kelihatan sangat keliru. Dia segera beredar, dan saya juga cuba untuk keluar dari bilik kuliah dengan pantas. Tetapi berhampiran pintu keluar, saya terserempak dengan Encik Farid. "Kamu tentu terkejut hari ini, kan?" Saya bukan sengaja tidak memberitahu. Cuma tidak ada peluang. Mendengar kata-katanya, saya hanya mengangguk. Saya tidak mempunyai keyakinan untuk meneruskan perbualan. Dia seolah-olah faham dan memberi laluan sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang dari kampus, fikiran saya dipenuhi dengan pelbagai pemikiran yang rumit. Apabila saya tiba di rumah, ibu sedang menunggu. Dari riak wajahnya, nampaknya dia sudah tahu. "Saya dah dapat panggilan dari Encik Farid. Kamu mesti terkejut sangat, kan?" Mendengar kata-kata ibu, emosi yang saya tahan selama ini meletus. Saya menyoalnya mengapa dia tidak memberitahu saya lebih awal, mengapa dia menyembunyikan fakta penting seperti itu. Ibu menjelaskan dengan tenang. Sebenarnya dia tahu bahawa Encik Farid adalah seorang profesor di universiti saya, tetapi dia tidak tahu secara tepat subjek apa yang diajarkannya atau sama ada saya akan mengambil kelasnya. Dan walaupun dia tahu, dia tidak mahu saya menukar pilihan universiti saya atau berasa tertekan tanpa sebab. Selepas mendengar penjelasannya, saya mula faham sedikit. Tetapi, satu sudut hati saya masih berasa tidak selesa. Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Ia adalah Encik Farid. Dia masuk ke ruang tamu dengan berhati-hati dan duduk. Walaupun emosi yang bercelaru masih bergelora di dalam hati saya, tiba-tiba saya terfikir bahawa ini adalah satu peluang. Inilah masanya untuk saya meluahkan isi hati saya dengan jujur. Saya memberanikan diri untuk membuka mulut. Selama ini saya minta maaf, sebenarnya saya juga ada prasangka. Walaupun saya mahu ibu bahagia, saya tidak mahu menerima hakikat bahawa seseorang akan mengisi tempat ayah. Jelas sekali ada sebab saya tidak suka kerana dia orang Asia. Saya rasa saya lebih teruk daripada Jessica. Sebaik sahaja saya selesai bercakap, air mata mula bergenang. Ibu memandang saya dengan riak terkejut. Encik Farid kelihatan termenung seketika sebelum menjawab sambil tersenyum perlahan. "Itu boleh berlaku. Adalah semula jadi bagi sesiapa sahaja untuk berwaspada terhadap sesuatu yang tidak biasa. Mulai sekarang, bagaimana kalau kita cuba mengenali perbezaan, bukan diskriminasi?" Kata-katanya membuatkan hati saya sedikit lega. Sebenarnya, saya mula merenung betapa bodohnya kelakuan saya selama ini. Ibu juga menghela nafas lega dan memegang tangan kami erat. Kerana bimbang tentang bagaimana untuk bertindak di sekolah, saya meluahkan perasaan jujur saya. Encik Farid berkata dengan riak wajah yang serius. "Di sekolah, saya adalah profesor dan kamu adalah pelajar. Hubungan rasmi kita akan kekal seperti itu dan tidak akan ada sebarang layanan istimewa. Malah, saya mungkin akan lebih tegas. Tetapi di rumah, tolong ingat bahawa kita adalah bakal keluarga." Kata-katanya jelas dan saya boleh faham. Dan saya dapat merasakan keikhlasan dalam kata-katanya. Buat pertama kalinya, saya seolah-olah melihat Encik Farid seadanya, seorang lelaki yang benar-benar mencintai ibu dan seorang profesor yang benar-benar mahu mengajar pelajarnya. Saya tak tahu apa nak buat dengan Jessica. Dia mesti sangat terkejut hari ini mendengar kata-kata saya. Encik Farid kelihatan termenung sebelum berkata, "Masa akan menyelesaikannya." Dan dia juga memerlukan masa untuk sedar sendiri. Malam itu, kami bertiga makan bersama setelah sekian lama. Buat pertama kalinya, kami dapat berbual tanpa rasa janggal. Encik Farid menceritakan tentang zaman persekolahannya di Malaysia, sebab dia datang ke Amerika dan perasaannya ketika pertama kali bertemu ibu. Mendengar ceritanya, saya perlahan-lahan meruntuhkan tembok di hati saya.
Sebelum tidur, saya membuka buku kritikan kesusasteraan Inggeris yang dihadiahkannya yang terletak di atas meja di bilik saya. Kini, barulah saya mula membaca buku itu dengan betul. Apabila saya membuka halaman pertama, satu ayat pendek yang ditulis dengan tulisan tangannya menarik perhatian saya. Sastera adalah jendela untuk memahami kehidupan. Semoga kamu melihat dunia dengan lebih luas melalui jendela itu. Membaca ayat itu, saya berasa seolah-olah jendela di hati saya juga telah menjadi sedikit lebih luas. Harapan dan keterujaan terhadap kehidupan sekolah yang akan bermula esok dan hubungan keluarga yang akan berubah secara beransur-ansur melanda saya. Walaupun semuanya belum selesai dengan sempurna, sekurang-kurangnya saya berasa lega kerana telah mengambil langkah pertama. Beberapa hari selepas orientasi, kehidupan universiti bermula secara rasmi. Kelas-kelas pertama adalah semenarik yang saya harapkan dan saya juga mendapat beberapa kawan baru. Kelas Encik Farid. Maksud saya, Profesor Farid belum bermula, tetapi kuliah pertama dijadualkan pada minggu hadapan. Kadang-kadang apabila saya terserempak dengannya dari jauh di kampus, saya dapat menyapanya dengan senyuman yang janggal tetapi ikhlas, tidak seperti sebelum ini. Jessica masih mengelak daripada saya. Apabila kami terserempak di koridor, dia akan mengalihkan pandangannya dan jika kami berada di tempat yang sama, dia akan beredar secepat mungkin. Tingkah lakunya mengganggu saya, tetapi sekarang saya mahu menumpukan perhatian kepada perkara yang lebih penting. Sambil sibuk menjalani hari-hari, saya tiba-tiba melihat kalender dan mendapati esok adalah hari jadi saya, hari saya kehilangan ayah. Setiap tahun, saya hanya berharap hari ini berlalu begitu sahaja. Jauh sekali daripada ucapan selamat hari jadi, saya tidak mahu mendengar sesiapa pun menyebutnya. Begitu juga selepas masuk universiti. Saya tidak memberitahu sesiapa pun tentang hari jadi saya dan saya merancang untuk menghabiskan hari itu dengan senyap seolah-olah ia adalah hari biasa. Nasib baik, ia adalah hujung minggu, jadi saya tidak perlu bersemuka dengan profesor. Maksud saya, Encik Farid, jadi saya berasa lega. Pagi itu, saya bangun lebih awal daripada biasa, bersiap dan hendak keluar dari rumah. Rancangan saya adalah untuk keluar dari rumah secepat mungkin dan menghabiskan hari di perpustakaan. Tetapi, bunyi yang datang dari dapur membuatkan langkah saya terhenti. Siapa di dapur siwal ini? Saya tertanya-tanya. Saya menuju ke dapur dengan berhati-hati dan mendapati Encik Farid sedang memakai apron dan menyediakan sesuatu. Di atas meja terdapat sebiji kek kecil dan sebuah kotak hadiah. Apabila dia ternampak saya, riak wajahnya kelihatan sedikit terkejut. "Ah, kamu sudah bangun. Saya belum siap sepenuhnya lagi." Mendengar kata-katanya, dada saya tiba-tiba terasa sesak. Ibu pasti telah memberitahunya tentang hari jadi saya dan dia telah bersiap sejak pagi lagi. Seketika, saya rasa mahu melarikan diri. Makna hari ini yang telah lama saya abaikan dan kenangan hari itu, semuanya datang serentak. Tak apa. Saya nak keluar awal hari ni, saya berkata dengan suara yang bergetar dan bergegas ke pintu depan, tetapi suara Encik Farid menghentikan saya. "Tunggu sekejap, ini bukan dari ibu kamu, tapi saya yang sediakan. Kalau kamu tak keberatan, saya harap kamu boleh luangkan 10 minit. Suaranya yang serius membuatkan saya berhenti melangkah. "Bolehkah saya bertahan selama 10 minit? Selepas membuat keputusan, saya perlahan-lahan kembali ke dapur. Apabila saya duduk di meja, Encik Farid membancuh kopi dan meletakkannya di hadapan saya. Kemudian, dia dengan berhati-hati menyalakan lilin di atas kek. "Selamat hari jadi." Hanya 3 patah perkataan, tetapi keikhlasan di dalamnya dapat dirasai. Fakta bahawa dia mengingati hari ini dan menyediakannya seperti ini, entah bagaimana membuat saya berasa berterima kasih. Tetapi, satu sudut hati saya masih terasa berat. Saya tidak tahu bagaimana hendak bertindak balas, jadi saya hanya tersenyum. "Saya tahu apa yang Rachel lalui. Ibu kamu ada ceritakan sedikit. Mungkin ini bukan sambutan yang kamu mahukan, tapi saya nak sampaikan fikiran saya." Dia berhenti seketika dan memandang keluar tingkap sebelum menyambung. "Dalam hidup ini, ada banyak perkara yang tidak dapat kita kawal, terutamanya perpisahan dengan seseorang.
Tetapi bagaimana kita melihatnya adalah pilihan kita. Hari jadi bukan hari yang menyedihkan, tetapi hari rahmat kerana Rachel telah datang ke dunia ini. Mendengar kata-katanya, tiba-tiba mata saya terasa panas. Walau sekuat mana pun saya cuba menahannya, saya tidak dapat menghalang emosi yang telah lama terpendam daripada melimpah keluar. Ketika itu, ibu masuk ke dapur. Melihat keadaan saya, ibu segera datang ke sebelah saya dan memeluk bahu saya. Semuanya baik-baik saja. Kami ada di sini. Dalam pelukan hangat ibu, saya akhirnya melepaskan tangisan yang telah lama saya tahan. Tiba-tiba, di sebalik air mata, wajah ayah terlintas di fikiran. Ucapan selamat hari jadi terakhir yang ayah berikan kepada saya, saat-saat bahagia pada hari itu, melintas seperti imbasan filem. Dan saya menyedari satu fakta yang telah lama saya lupakan. Hari jadi bukanlah hari saya kehilangan ayah, tetapi hari terakhir saya bahagia bersama ayah. Encik Farid bangun dari tempat duduknya dengan senyap dan menghulurkan sebuah kotak hadiah kecil kepada saya. Ini saya cari khas. Nak buka, saya menghulurkan tangan dan menerima kotak itu. Apabila saya membuka bungkusan itu dengan berhati-hati, di dalamnya terdapat seutas rantai leher perak berbentuk bintang. Seketika, nafas saya seakan terhenti. Bentuknya hampir sama dengan yang ayah hadiahkan pada hari jadi saya yang ke-12. Macam mana? Encik Farid tersenyum lembut. Saya dengar dari ibu kamu kehilangan rantai asal dalam kemalangan itu. Saya mencari di banyak tempat untuk mencari yang serupa, mungkin tidak sama, tapi saya harap maknanya sama. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu di dalam hati saya mencair. Saya dapat merasakan betapa telitinya lelaki ini memikirkan saya dan betapa dia menghargai saya dan ibu. Sambil menggenggam rantai itu erat, saya berkata dengan suara yang bergetar, "Terima kasih banyak-banyak." Encik Farid memandang mata saya dengan riak wajah yang serius dan berkata, "Kehadiran kamu adalah hadiah terbesar bagi kami. Saya harap kamu ingat itu." Mendengar kata-kata itu, saya tidak dapat menahan diri lagi dan berlari memeluk ibu dan Encik Farid. Saya menyedari betapa berharganya saat kami bertiga bersama. Kekosongan yang ditinggalkan oleh ayah masih menyakitkan, tetapi kini saya nampak harapan bahawa saya boleh mengisi kekosongan itu dengan bentuk cinta yang lain. Selepas seketika, Encik Farid menukar suasana dengan suara yang ceria. "Jom, kita tiup lilin. Buat hajat sekali." Setelah sekian lama, saya membuat hajat di hadapan kek hari jadi. Saya memejamkan mata dan membuat hajat dengan sepenuh hati. "Ayah, tolong lihat saya sekarang dan berikan saya keberanian untuk menerima keluarga baru yang sedikit berbeza ini." Selepas meniup lilin, Encik Farid membuat satu lagi cadangan. "Kalau kamu ada masa hari ini, saya nak bawa kamu ke satu tempat istimewa." Saya berasa ingin tahu tetapi tidak bertanya. Saya hanya mengangguk. Kami bertiga menaiki kereta bersama-sama dan mengikut panduan Encik Farid keluar dari bandar. Selepas memandu selama kira-kira sejam, kami tiba di atas sebuah bukit kecil. Dari situ, seluruh bandar dapat dilihat dengan jelas. Cahaya matahari musim bunga yang hangat menerangi seluruh dunia. Ini adalah tempat saya datang untuk menenangkan fikiran kadang-kadang. Hari ini, saya nak tunjukkan pada Rachel. Encik Farid menghamparkan tika yang dibawanya dan mengeluarkan bekal. Ia adalah sesuatu yang telah disediakannya sejak pagi. Kami bertiga duduk bersama, berkongsi makanan dan berbual. Cerita-cerita yang tidak dapat kami ceritakan selama ini, kenangan tentang ayah dan rancangan masa depan. Buat pertama kalinya, saya dapat bercerita tentang hari jadi saya tanpa rasa segan. Sudah lama saya takut hari ini akan tiba. Kerana ini adalah hari saya kehilangan ayah. Mendengar pengakuan saya, ibu memegang tangan saya erat. "Ayah pasti paling mahu kamu bahagia, terutamanya pada hari jadi seperti hari ini." Encik Farid juga mengangguk dan menyambung, "Kita tidak boleh memadamkan kesedihan selamanya, tetapi kita boleh mencipta kenangan baru di sebelahnya. Apa kata kita mula dari hari ini?" Kata-katanya menyentuh hati saya. Bukan melupakan ayah, tetapi membina kebahagiaan baru bersama kenangan tentang ayah. Saya terfikir bahawa itu mungkin permulaan penyembuhan yang sebenar.
Dalam perjalanan pulang, matahari terbenam dengan indah di luar tingkap kereta. Saya memakai rantai bintang yang baru dihadiahkan di leher saya. Ia seperti jambatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia adalah lambang cinta ayah dan cinta dua insan yang kini berada di sisi saya, yang terjalin bersama. Apabila tiba di rumah, saya mengeluarkan album yang telah lama tersimpan di dalam bilik saya. Bilik. Gambar-gambar bersama ayah, terutamanya gambar yang diambil pada hari jadi terakhir, sudah lama tidak saya lihat. Kini, saya mempunyai keberanian untuk melihat gambar itu. Melihat wajah ayah yang tersenyum membuatkan hati saya sakit. Tetapi pada masa yang sama, kenangan hangat kembali hidup. Saya berdiri di tepi tingkap dan memandang bintang-bintang di langit malam. Tiba-tiba, saya terfikir bahawa mungkin ayah sedang memerhatikan saya dari suatu tempat dan saya yakin ayah pasti akan merestui permulaan baru kami. Ayah, saya baik-baik saja. Saya rasa saya akan beransur pulih sekarang. Saya berbisik sambil memandang rantai yang saya genggam di tangan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Ibu dan Encik Farid berdiri bersama. Boleh kita berbual sekejap sebelum tidur? Atas pertanyaan ibu, saya mengangguk. Kami bertiga duduk di bilik saya dan berbual tentang masa depan. Rancangan perkahwinan Encik Farid dan ibu dan hala tuju kehidupan kita bersama. Ia adalah masa depan yang sedikit asing tetapi penuh harapan. Sebelum tidur, saya menulis diari setelah sekian lama. Saya menulis semua emosi yang saya alami hari ini dan perkara-perkara yang saya sedari. Saya tersenyum sambil menulis ayat terakhir. Mulai hari ini, hari jadi saya bukan lagi hari berkabung, tetapi akan menjadi hari permulaan yang baru. Sambil memandang langit malam yang dihiasi bintang-bintang di luar tingkap, saya mula menantikan hari esok. Kehidupan universiti, hubungan keluarga yang baru, dan pelbagai kemungkinan yang terbentang di hadapan saya. Fikiran bahawa ayah juga sedang memberi sokongan dari suatu tempat membuatkan hati saya terasa hangat. Sambil menggenggam erat rantai bintang di leher, saya terlelap dengan tenang. Adakah anda suka cerita saya? Sekarang, saya memanggil Encik Farid sebagai ayah. Pada mulanya ia terasa janggal, tetapi sekarang panggilan itu keluar dari mulut saya secara semula jadi. Apabila saya naik ke tahun kedua universiti, ini adalah kali kedua saya mengambil kelas ayah. Walaupun di dalam kelas, saya masih memanggilnya Profesor. Ibu dan ayah telah melangsungkan perkahwinan kecil tahun lepas dan kami telah berpindah ke kawasan berhampiran kampus. Pada hari jadi saya, kini kami bertiga memotong kek bersama dan berkongsi kenangan yang ditinggalkan oleh arwah ayah. Kadang-kadang saya terserempak dengan Jessica di kampus, tetapi kami hanya saling mengangguk. Mungkin suatu hari nanti akan ada permulaan baru dengannya juga, kerana manusia berubah. Seperti saya, jika ada sesiapa yang mempunyai kisah yang serupa, sila tinggalkan komen. Ternyata benar bahawa kesedihan akan berkurangan apabila dikongsi.